So sekarang ni kita vote Sakura lah kan? Apa Sakura pula? Apa tiba-tiba? Hey. Me. Hey. Damn. And then saya sebenarnya duduk dekat CCTV dah lama dah. Sebab time tu tengah set up live untuk di TikTok. Nampak Sakura tak tahulah Sakura tak nampak mayat tu ke apa, tapi sebelum dia report tu dia berpusing-pusing di body mayat tu. Pusing, ya Allah ya Tuhanku. Sakura yang report. Ya memang. Tapi sebelum dia report dia berpusing-pusing dulu sekeliling mayat tu. Ni Support ya, thank you Kin. Huh? What the heck? Kenapa Hakim? Tuduh Sakura. Okay, saya cuba untuk defend Sakura, tapi saya tak tahu Sakura baik atau jahat. Sakura sebenarnya aku tengok CCTV tadi. Aku nampak sebab tadi mungkin sebab dia panas dengan aku, dia kata, "Ya ke kau kat CCTV kan?" Dia cara Sakura tengok aku tadi pun macam, "Kau betul-betul kat CCTV macam tu lah. Aku rasakan aku nak vote. Aku nak vote Sakura lah. Astagfirullah. Tak ada geram dengan Sakura. Aneh. Kenapa Aki vote Sakura tiba-tiba keluar cium? Sorry. Vote siapa? Sakura. Oning. Vote Sakura. Oning. Sakura. Alah, ni patutnya buat Sakura. Aduh ni. Dah boleh menang Aduh ni. Oh, Oning ke imposter? Lah, Buat Hamah. Bapa ah. Dah vote siapa? Buat Ham. Aku buat. Oh ya, aku tervote Sakura tu. Sakura pun tervote Akif tu. Sakura tervote Akif lah. Bukan sebab timer tinggal berapa tadi. Oi, betul tu. Madu buat kerja Akin. Boleh bagi kita Hai, Ning. Sakura. Saya boleh ada sayap ni. Hello Sakura. Cute. Macam Sakura. Sakura Angel. Hello, jom terbang, jom jalan. Jom. Mino. Ya. Awak cute lah. Siapa ni? Pakai bunga-bunga tu. Kau back. Hai. Kau back. Kau back dan kau back. Saya rasa macam Cia. Bulan hantu. Dia tak nampak kita. Kau terang begitu. Alah. Jom jalan. You yang first time Jadi hantu. First time. Baru nak merasa baik dia. Sakura pun asyik mati pula ni. Dia awal-awal game dia mati lambat. Tiba-tiba mati lambat nanti awal. Betul. Dia final banyak kali ni dek ni. Aku Sakura okey je ni. Uni tak final Uni kata pandangan. Saya pandangan. Masa tu. Faham je ni. Wait, sangat iman siapa yang dengar suara kat sini? Hei. Orang langit. Bukan kita hantu. Tu lah, dia boleh dengar kita You dengar? Weh, lain macam. Uish. Weh. Kita kat mana Dunia lain ni. Ya Allah. Dunia hayalan, dunia